satu benda ni kan, kalau you pakai dari segi cara how you think about trading, di mana you be able to shift you punya mindset untuk dapatkan result yang lebih konsisten. Saya boleh cakap satu benda je. Okay, satu benda je sebenarnya. Ini kalau you buat memang jadi, dan benda ni akan differentiate you. Apakah yang membezakan you jadi top 5% trader berbanding 95% yang gagal, yang loss, dan apakah yang boleh bezakan dia jadi top 3% trader, dan apa yang menyebabkan jadi top 1% trader. Ini je, nama dia iaitu risk driven mindset. Saya ulang, risk driven mindset. Ability untuk mempunyai how to think about trading ialah melalui risk driven mindset ini akan jadi iaitu main dominator pada you. Dia akan make all the difference dalam trading you. Sebagai contoh, kebanyakan bila saya tanya orang trading kan, dia akan kata, okay, kalau saya trading, kalau saya buat benda ni, okay, saya tanya, kenapa you trading? Dia cakap, kalau saya buat benda ni, saya trading ni, sebabnya lah saya nak fokuskan, kata dia, saya nak fokuskan kepada iaitu dapat duit. Dan itu logiknya, sebab kita trading ni kita dapat duit, betul tak? Kita nak dapatkan income, kita nak mungkin bayar debt, kita mungkin nak bayar kita punya mortgage ataupun utilities kita kan. Tapi ini yang silap sebenarnya. Okay, kita kena pakai konsep dipanggil konsep Warren Buffett. So Warren Buffett ni dia ada satu konsep dia panggil ialah, bila comes to trading and investing, dia always dalam punya mindset ialah never lose capital, never lose money, always protect capital. Maksudnya the whole game dia, kenapa dia trading dan kenapa dia investing ialah supaya objektif utama tu ialah untuk tidak hilang capital, tidak hilang modal. Pasal apa? Pasalnya dia tahu kalau dia ada modal dia boleh buat balik. Okay, dia boleh jadikan balik. Kalau modal tak ada, kena cari additional money untuk add on dalam kita punya account. Sebab tu problem boleh datang kat situ. So, jadi macam mana you nak be able untuk buat benda ni? Nombor satu ialah always risk driven mindset. Maksudnya tugas utama you trading ialah bukan buat duit sebenarnya. Tugas utama trading ialah selamatkan capital, supaya capital tak hilang. Itu tugas utama you dalam trading sebenarnya. So, you tak perlu fikir benda yang macam terlalu pelbagai. Dia kunci utama ialah just bila trading tu selamatkan capital. Maksudnya ialah tak kisahlah guna stop loss ke, guna apa tu defensive macam saya guna kan. Maksudnya rather than you fikir mana nak TP, you kena lagi pentingkan macam call floating nak buat apa dan keluar cepat-cepat. Sebab kalau profit, kalau you floating profit sebenarnya, benda ni tutup biru. Kalau you floating merah, you tutup confirm merah, which is rugi. Jadi itu yang saya nak. So, jadi maksudnya kunci untuk kita make money banyak bukan cari jalan untuk TP banyak dan sebagainya. Kunci untuk make money banyak ialah sebenarnya fokus kepada iaitu kurangkan loss. Okay, itu key utama dia. Dan bila you berjaya kurangkan loss, contohnya you ada $1,000, tak kisahlah $100 ke apa. Tapi poin utama dia, selepas sebulan you deposit awal bulan $1,000, akhir bulan you ada $1,000 balik selepas you ada profit loss. Maksudnya you dah separate yourself daripada 95% yang gagal. Sebab 95% dia blow account dia. Ini dah win gila guys. Ini dah win gila. Dan best ni pasal benda ni, bila you menguasai ini over the time, dia automatic dia akan transition, dia akan shift you punya trading. Dipanggil lah fasa top 3% itu sustain. Sustain tu simple je, boleh buat 1%, 2%, 3%. Selalu saya sebut kan 1, 3%, 5%, 7%, 10%. Dan tak perlu buat lebih pun, sebab bila buat lebih, dia expose kepada iaitu bell curve theory. Dia expose kepada you mungkin akan loss, akan terkena, dan mungkin boleh kena continuation untuk losing streak berterusan. So key utama dia sebenarnya lah iaitu fokus kepada iaitu sustainability. Dan bestnya sustainability datang daripada iaitu bila you consistent untuk fokuskan bina foundation pada survival skill tadi. Survival tu maksudnya capital tu selamat. Lepas tu automatic jadi 1%, 3%, 5%, 7%. Dan bila itu je the whole idea dia, macam mana nak separate you jadi top 1%, simple dia. Scaling je. Dan scaling ni pula bestnya dia tak perlu macam additional skill set. Dia hanya perlu ialah macam plug and play. So skill set yang you kena ada sebenarnya survival je. Dan dia automatic jadi sustain. Dan benda ni akan come throughout the years. Bila you dah doing it over and over again, dia akan come throughout the years. Benda ni confirm jadi guys. The reason kenapa kita tak jadilah pasal you not being taught play the game well. Okay, ramai orang yang macam tak tunjuk macam mana nak kita play the game cara betul. Itu yang saya nak fokuskan. So ini kita panggil ialah bukan saja ability untuk ada trading game plan, ability untuk punya consistent game plan, dan ability untuk ada scaling game plan. Ini perfect guys. Alright, jumpa lagi untuk video seterusnya.